Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini kita mewakili berjasa datang ke rumah arwah Amirul Hafiz. Seperti mana semua sedia maklum, kes orang mabuk langgar seorang ayah yang sedang beli buku untuk anaknya belajar. Kita datang sini sebagai ukhuwah, hubungan silaturahim. Kita datang sebagai tanda simpati kita kepada keluarga mangsa, dan kita datang juga sedikit untuk ambil maklumat latar belakang dan sedikit secara ringkas kronologi kes, dan kita ada sumbang beberapa helai duit sumbangan kepada mereka. Mudah-mudahan sumbangan ini dapat membantu mereka yang sedang menghadapi kesedihan yang sedang mereka hadapi. Jadi poin saya untuk buat video ini, saya bercakap tentang 3 perkara. Yang pertamanya tentang latar belakang keluarga, yang mana arwah merupakan seorang pekerja kilang yang menguruskan forklift seperti saya, dan dia juga buat kerja sambilan, bawa Lala Move. Isteri buat bisnes Shopee, dan beliau memiliki 2 orang adik-beradik. Seorang adik-beradik, maknanya 2 orang adik-beradik lelaki, dia sendiri sulung, kemudian yang kedua adik perempuan, yang mana mereka ni menjaga maknya kerana mereka sudah kehilangan ayahnya. Beliau berkahwin dan dikurniakan 2 cahaya mata, 3 orang, minta maaf, 3 orang cahaya mata. Pertama darjah 3, yang kedua lelaki darjah 1, dan yang kecil sekali 2 tahun 5 bulan. Kronologi kes dia secara mudah saya ingin sampaikan. Arwah naiki motor untuk membeli buku sekolah anaknya. Kemudian datang seorang pemabuk, yang mana semua sedia maklum seperti dalam video, mabuk melanggar, melawan arus, memandu melawan arus dan melanggar arwah, sehingga kita dapat lihat kejadian yang mengeri dan menyayat hati. Arwah berpusing-pusing di atas udara sebelum jatuh di atas satu kereta dan meninggal dunia. Saya mulakan pendapat saya dengan satu ayat suci Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya arak, judi, sembahan berhala dan tilik nasib ni adalah najis dan perbuatan keji syaitan. Jauhilahnya, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi saya nak cerita pada semua, arak ini adalah satu benda yang keji yang tidak baik, malah sehingga boleh meragut seorang nyawa bapa yang menjadi tulang belakang kepada keluarga, yang menjadi sebuah pengharapan bagi 3 orang anak kepada ayah yang untuk membawa keluarga ini. Tetapi apa yang jadi, disebabkan kerosakan arak ni telah meragut seorang nyawa insan yang tidak berdosa. Bukan itu saja, malah peristiwa ini berlaku berulang-ulang kali, dan yang paling jahatnya, kes ini pemabuk ini dilindungi oleh satu parti, iaitu parti DAP. Mereka melindungi isu arak ni dengan membawa isu perkauman. Sedangkan ini bukan isu perkauman. Malah di dalam Islam sendiri, bukan sekadar Islam, malah dalam agama lain saya lihat tidak ada yang melindungi isu arak ni. Tidak ada yang benarkan penganutnya mengamalkan budaya mabuk ni. Hatta sebagai seorang manusia yang fitrah dan rasional melihat arak ini adalah satu benda yang tidak baik kepada masyarakat. Jadi nasihat saya kepada penguatkuasa, ambillah tindakan yang keras dan sewajarnya, bukan sekadar hukuman atau denda, tetapi mengetatkan SOP dan ruang untuk orang minum arak. Dan kepada pemegang polisi, pandanglah isu arak ni sebagai isu ancaman kepada masyarakat. Jangan jadikan ini, risau dengan undi, tetapi bertindaklah dengan kebenaran supaya ia adalah menjadi satu kelangsungan dan kebaikan kepada generasi sekarang dan generasi akan datang. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia, komen, share dan like video ini, sampaikan kepada kawan-kawan, sampaikan kepada adik-beradik dan seluruh kenalan bahawa arak ini adalah ancaman kepada kita semua, dan arak ini wajib kita buang daripada tanah air kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.